And welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya akan teruskan dengan soalan bahagian B, which is soalan nombor 9 lah, untuk paper Terengganu Percubaan SPM tahun 2026. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita start menjawab soalan. Okay, so soalan kata Raja 9.1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur yang terdiri daripada unsur P, R dan oksigen. Unsur P dan R bukan merupakan simbol sebenar unsur. Unsur P dan R boleh bertindak balas dengan oksigen, okey, dan membentuk sebatian oksida P dan sebatian oksida R, di mana kedua-dua sebatian tersebut membentuk jenis ikatan kimia yang berbeza. Wah, banyaknya hint dalam satu-satu penyataan pun. Okey, so kita ada ini unsur P, ini Q, ini O. Okey. So soalan pertama, soalan A. Okay, dia tanya, nyatakan prinsip penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur. So macam mana kita susun unsur lah dalam jadual berkala unsur? Itu soalan dia. So kita akan menyusun unsur dalam jadual berkala unsur mengikut tertib menaik nombor proton. Itulah jawapan dia. So you have to mention tertib menaik nombor proton, ataupun you boleh kata mengikut pertambahan nombor proton. So inilah jawapan yang paling sesuai untuk soalan ini. Okay, then next question. Okay, dia kata nyatakan kala di mana unsur R terletak dalam jadual berkala unsur dan berikan sebab. Okay, so kalau kala kita akan tengok macam ni, betul tak? Okay, kejap saya guna pen lah. So kala kita akan tengok seperti inilah. So this whole thing kala 1, this whole thing kala 2. So macam R ni sekarang dia di kala 2 lah. So you have to write that lah. R ni berada di kala 2. So just tulis kala 2 pun dah cukup. Nanti pemeriksa akan tahulah. Okay, then you kena bagi sebab kenapa dia dalam kala 2. Okay, ingat tau, kalau kita kata kala, kita akan tentukan kala ini berdasarkan bilangan elektron yang ada pada petala itu. Maksudnya, kala ini sebenarnya menunjukkan ada berapa petala yang berisi elektron. Itu maksud kala. Faham tak? Kalau kumpulan, dia menunjukkan elektron valence. Kalau kala, dia menunjukkan ada berapa petala yang berisi elektron. So, jawapan you adalah, you have to say atom unsur R. Saya selalu menggalakkan student tulis macam ni, atom unsur R. Sebelum letak sebelum letak simbol untuk unsur tu, pastikan ada perkataan atom unsur. So kita akan salah lah. Make this as a habit. So atom unsur R mempunyai berapa petala berisi dengan elektron? 2 petala. So I have to say lah, mempunyai 2 petala yang berisi elektron. Cukup lah. Inilah jawapannya untuk soalan ni. Dengan senang-senangnya dapatlah 3 markah. Okey, jom masuk soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan kimia? Okey, and then terangkan pembentukan ikatan kimia sebatian oksida P. Wah, banyak soalan Okey, so soalan ini membawa 6 markah. So yang inilah soalan yang ramai hilang markah based on apa yang saya perhatikan lah untuk paper ini. Okay, so first we have to nyatakan maksud ikatan kimia. So apa maksud ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk. You have to say ikatan kimia ialah ikatan yang terbentuk, or you straight away nak kata ikatan yang terbentuk pun boleh juga. Ikatan yang terbentuk melalui pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Melalui pemindahan atau perkongsian elektron. So you boleh rujuklah jawapan yang lengkap dalam buku teks. Okey, dalam buku teks jawapan lengkap lah untuk soalan ini. Oops, dia lari pula. Melalui perkongsian elektron. Okey, so menjawab soalan ini dah settle. Masuk kepada soalan seterusnya yang tanya terangkan pembentukan ikatan kimia bagi sebatian oksida P. Okey, oksida P ini di kumpulan 2, maksudnya dia adalah sejenis
logam. Okey. So, cuba tengok. P ini you rasa apa susunan elektron dia? Dia ada di color 3, betul tak? Dia ada di color 3 dan dia punya kumpulan adalah kumpulan 2. So, maksudnya ada 3 petala berisi elektron dan petala terakhir elektron dia sama dengan 2. Sebabnya dia di kumpulan 2. Logik tak? Okey. So, first you kena nyatakan susunan elektron. Kalau you nak terangkan pasal ikatan kimia, pembentukan ikatan kimia, poin yang sangat wajib adalah poin susunan elektron. Itu adalah basic dia. Okay. So, letak kat sini lah. Okay, letak kat sini buat number 1. Okay, so you katalah susunan elektron atom unsur P. You tengok. Sebelum menyatakan nama dia, saya letak atom unsur. Dia yang bagus. Atom unsur P ialah ada 3 petala berisi elektron kan. So petala terakhir 8, so maksudnya lagi 2 mesti lengkap lah. So 2.8.2. Dan dia kata sebatian oksida. Maksudnya atom unsur P dengan atom oksigen lah. 2 itulah dia punya bahan kat sini. So next dia bagi tahu lah susunan elektron atom unsur oksigen. Okay. Sebab oksigen lepas dia derma ke terima ke, dia akan jadi oksida lah. So you have the atom unsur oksigen or O ialah oksigen di kumpulan berapa? Kumpulan 16 skala 2. Maksudnya ada 2 petala berisi elektron dengan elektron valence dia, nilai dia adalah 6 lah sebab kumpulan 16 kan. So 2.6. Okay, then masuk nombor 3. Okay, masuk nombor 3, you perlu bagi tahu apa yang akan berlaku. So, siapa akan menderma elektron? P lah, sebab P ni logam. Macam mana I tahu logam? Sebabnya dia duduk kat kumpulan 2. Yang mana ada dalam kumpulan 1 dan kumpulan 2 serta kumpulan 13, dia adalah logam. Okay, dan lagi satu, cuba tengok. P ini sekarang, dia punya elektron valence 2. So, untuk memenuhi petala valence, adakah dia akan terima 6 elektron atau derma 2 elektron? Yang mana senang? Derma 2 elektron yang senang. So, obviously dia akan derma 2 elektron. So, siapakah yang akan terima 2 elektron itu? You punya oksigen. Kenapa? Oksigen ada 6 elektron valence sahaja. So, adakah dia derma 6 atau terima 2? Terima 2 lah yang senang. Kita akan go for yang paling kecil. So, dari 2 tu dia dapat dari mana? Dia dapat daripada P lah. Macam tu je soalan dia. So you have to say atom unsur P akan menderma 2 elektron. Itulah jawapan you. Akan menderma 2 elektron. Okay, kepada siapa? Kepada atom unsur O. Tu jawapan dia. Okay, kalau kita nak tulis yang tu, tak apa juga. You can say dia akan menderma 2 elektron dan membentuk. So, dia menderma, so dia sekarang menjadi ion. Ion bercas positif ke negatif? Okay, ingat teknik yang saya pernah bagi tahu. Kalau dia derma, dia orang yang bersifat positif, orang yang baik hati. So, dia akan ada tanda plus. So, you tulis P, dia menderma berapa elektron? 2 elektron. So, 2 plus. Itulah jawapannya. Okay, masuk kepada soalan nombor 4. Point nombor 4. You dah beritahu pasal atom unsur P, so beritahu pasal atom unsur O pula. So, atom unsur O, apa pula dia akan buat? Dia akan terimalah 2 elektron yang derma. So, you have to say atom unsur O akan menerima 2 elektron dan membentuk ion oksida. So you have to say dan membentuk O2 minus. Cukup lah. Okay. Ini point keempat you. So sekarang lepas menderma semua-semua ini apa berlaku? P2 plus dengan O2 minus ni dia akan gabung lah. So you have to say ion P2 plus dan O2 minus. Okay, dan ion O2 minus, dia ni akan bergabung, betul tak? So you have to say akan ditarik. Okay, ditarik oleh siapa? Oleh daya elektrostatik. Kenapa daya elektrostatik? Sebabnya ini sebatian ion. Macam mana saya tahu sebatian ion? Sebab satu menderma, satu menerima. So ini konsep ikatan ion lah.
So that's why I have to say daya tarikan elektrostatik. Sebab daya tarikan elektrostatik hanya ada untuk sebatian ion sahaja. So I have to say daya tarikan elektrostatik dan membentuk sebatian apa? Okay, so dia akan gabung kan? So kalau dia gabung, dia membentuk sebatian PO lah. Kenapa sebatian PO pula? Tu charge 2 plus, itu charge 2 minus, so dia akan potong. So yang tinggal adalah P dan O sajalah. So itu adalah formula sebatian yang terbentuk. So jawapan akhir you adalah PO. Nampak tak? This is how you have to jawab untuk 6 markah ini. So, macam mana kita bagi 6 markah ini? Point susunan elektron you, first point and second point membawa markah yang sama, iaitu 1. And then you have to say lah, atom P ni dia akan menderma 2 elektron membentuk ion P2+. Dan atom O ni dia akan menerima. So ini masing-masing membawa satu markah. Dan yang ditarik oleh daya elektrostatik ni dan membentuk sebatian PO ini. So daya elektrostatik dengan sebatian PO ini membawa markah terakhir. So yang ini akan membawa 4 markah. 4 markah ke? Sorry. Yalah 4 markah lah. 4 markah. Oh sorry. Ada lagi satu markah yang kita lupa. Okay, sebenarnya kan saya katakan dia akan menderma 2 elektron dan membentuk P2+. So you have to say menderma 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. You have to mention that first. Elektron oktet yang stabil. Okay, jap. I copy dulu. Then yang ni I delete. Okay, elektron oktet yang stabil dan then only you mention lah pasal benda ala yang saya kata tadi sebentar tadi tu. Okay, dan membentuk P2+. Sama juga. Yang ini pun dia akan menerima 2 elektron. Okay, dan okay, you have to say dia menerima 2 elektron untuk apa? Untuk mencapai. Okay, sebab tujuan dia menerima ini untuk mencapai elektron oktet atau duplet yang stabil. So macam in our current case, lepas dia terima dia akan jadi 8. Macam P ni lepas dia derma 2 dia akan jadi 2.8. O ni lepas dia terima 2 dia akan jadi 2.8. So dia akan menjadi oktet yang stabil. So you have to say untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, you have to make sure it's complete lah. Okay, susunan oktet yang stabil. Sekejap. Yang stabil. Dan okay, dan membentuk ion O2 minus lah. Okay, so this is your answer. So you have to mention point susunan elektron oktet yang stabil ini. Sebab ini pun membawa markah yang penting. So this is how teknik menjawab untuk soalan ikatan kimia ini. Pastikan you bagi tahu dia derma untuk apa. Untuk jadi elektron oktet yang stabil ke, untuk menjadi duplet yang stabil ke, dan kemudian baru bagi tahu dia membentuk apa. So pattern ayat D jangan ubahlah. Please kekalkan pattern ini. Okay, so settle soalan ini. Kita masuk kepada soalan seterusnya, iaitu B2. Okay, saya letak kat sini lah. Oops, sorry. Okay, so untuk B2 dia minta tulis persamaan kimia bagi pembentukan sebatian oksida R. Okay, oksida R. So you tengok R lah. Okay, RU kat sini. So ini R. Okay, and then dia suruh buat sebatian oksida kan. So kiranya R ni dia akan bertindak balas dengan siapa? Dia akan bertindak balas dengan oksigen lah. Baru boleh bentuk sebatian oksida. So R plus O2 menghasilkan apa? So R ni you kena tahulah dia apa sebenarnya. Okay, so kalau you perasan R ini adalah di kumpulan 14, maksudnya dia adalah 2.4. Betul tak?
Ya betul, 2.4. So in the case of dia 2.4 ini, dia akan buat apa? Okay, so you kena tengok betul-betul juga. And you punya O2 ni dia ni 2.6. Nampak tak? So dia akan share elektron lah. Okay, kiranya R ini dia perlukan berapa elektron untuk nak stabil? Dia perlukan 4 elektron. O ini dia perlukan 2. So macam saya, I tulis like this. R perlukan 4, O perlukan 2. So you simplify ni jadi R2O kan. So you silangkan. So dia RO2. Nampak tak? This is how saya trace formula untuk my product kalau saya tak sure. Saya akan tulis susunan elektron dia dan saya tengok berapa lagi dia perlukan. And nombor tu saya letak kat atas lah. This is not a part of your working, tapi ni satu trick untuk tahu your product lah. Okay, so formula dia adalah RO2. Okay, so saya harap you faham apa yang saya cuba sampaikan. So dia RO2, settle lah. So persamaan ni seimbang ke? Ya, seimbang. Kenapa? Sebabnya oksigen pun ada 2, R ada 1. Okay, so dia memang seimbang lah. Okay, so masuk kepada soalan seterusnya, iaitu soalan C. Okay, yang membawa 5 markah. Okay, so soalan C ini dia kata terangkan perbezaan sifat bagi sebatian oksida P dan oksida R yang terbentuk dari segi takat lebur dan kekonduksian elektrik. Okay, so dia bagi 2 aspek lah yang you perlu terangkan. Okay, so saya start dengan dia suruh buat perbezaan. So perbezaan maksudnya terangkan dalam bentuk ayat yang lengkap lah. That's better. Okay, so kita start untuk aspek takat lebur dulu lah. Okay, I tulis dulu takat lebur. Okay, then I start dulu untuk sebatian oksida P. So you have to say sebatian oksida P ni, which is sebatian oksida P is actually PO kan. So you have to say sebatian PO. Okay, so you have to say sebatian PO. So sebatian PO ini sekejap. Okay, so you have to say sebatian PO, dia punya takat lebur, dia adalah sebatian ion, ada ikatan ion, mesti takat lebur dia tinggi, betul tak? So you have to say sebatian PO mempunyai takat lebur yang tinggi. Okay, you have to mention like this lah. Mempunyai takat lebur yang tinggi manakala sebatian RO2. Okay, sebab oksida R ni lah sebatian RO2 kan. So you have to say sebatian RO2, dia ni adalah ikatan kovalent. Kenapa? Sebab dia kongsi elektron. Betul tak? Okay, saya beritahu kan, dia memang tak ada yang derma, dia have to kongsi. So in that case, RO2 ini dia punya takat lebur adalah rendah. So you have to mention that lah, mempunyai takat lebur yang rendah. Okay, so ini your first point. Okay, so settle point ini, you masuk kepada point seterusnya. Okay, so point seterusnya you apa? Okay, sekejap, I letak satu kat sini, macam kurang kemas je my tulisan. Okay, ni satu, okay, 2 kat sini. Okay, so point kedua, you kena bagi tahu dari segi daya tarikan. Okay, kenapa? Sebabnya whenever you talk about takat lebur, you have to terangkan. So dia suruh terangkan kenapa takat lebur dia tinggi, kenapa takat lebur dia rendah, betul tak? So you have to make sure jawapan is lengkap lah kat sana. So you have to say sebatian PO, dia kan sebatian takat lebur dia tinggi kan. So you have to say sebatian PO mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat. Tetapi sebatian RO dia mempunyai daya tarikan antara molekul or van der Waals, daya van der Waals yang rendah antara molekul. You have to mention like that lah. So ni jawapan dia. PO mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat, RO2 mempunyai daya tarikan van der Waals yang lemah. Okay, settle yang ini, then baru you have to mention about the point Haber. Okay, so kalau ada daya tarikan elektrostatik yang kuat, dia memerlukan Haber yang banyak lah untuk mengatasi daya yang kuat. While untuk sebatian RO2 dia memerlukan Haber yang sedikit.
So you have to mention that lah. You have to say sebatian PO memerlukan banyak haba ataupun tenaga haba yang banyak lah. Okay, so I have to say banyak tenaga haba untuk mengatasi daya tarikan itu. Okay, or you can say daya tarikan elektrostatik yang kuat lah. Okay, so I write completely untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat manakala sebatian RO2. Okay, so you have to say sebatian RO2 memerlukan tenaga haba yang sikit lah. Okay, or you have to say sedikit tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. That's your answer. Sebatian RO2 memerlukan sedikit tenaga haba untuk mengatasi daya tarikan itu. Itulah jawapan you. Okay, cukup sekadar ini you bagi tahu. So you bagi tahu macam ni pun jawapan you dah lengkap lah, dah complete and dah lengkap. Okay, settle untuk soalan ini ke? Belum lagi, sebabnya you belum terangkan lagi part kekonduksian elektrik. So saya buat another one point kat bawah. Okay, terangkan juga pasal kekonduksian elektrik. Okay, ingat soalan ni memang dia sangat teknikal, sebabnya how to say dia ni memang ada banyak point, and kalau calon memang smart dia boleh jawab. Kalau calon macam lupa point, memang dia hilang lah markah yang besar. And memang ramai hilang markah kat sini sebenarnya. Memang ramai hilang markah kat soalan B ni. Ramai sangat hilang markah. Okay, so untuk kekonduksian elektrik, apa you boleh kata? You tahu that sebatian POU ni tadi kita semua collectively agree itu adalah sebatian ion. So sebatian ion boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. And you kena beritahu sebab dia apa. Kalau macam sebatian RO2 pula, dia tak boleh. Kenapa? Sebabnya dia tiada ion yang bebas bergerak. You have to nyatakan benda tu. So saya buat 2 point. So point pertama kat sini, I have to say sebatian PO dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sahaja. So ini penerangan you yang pertama. You have to say untuk sebatian PO dia dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sahaja. Ya, betul. Mana-mana sebatian ion yang you jumpa pun, as long as dia dalam keadaan leburan dan larutan aqueous, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi untuk sebatian covalent, you letak dalam mana-mana keadaan pun, leburan ke, larutan aqueous ke, pepejal ke, memang tak boleh. Ini ciri yang you belajar untuk sebatian ion dan covalent. So pastikan you boleh apply benda tu kat sini lah. Okay, sebenarnya soalan ni banyak melibatkan aplikasi. Okay, and then you kena bagi tahu sebab. So macam tadi saya kata sebatian PO ni dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan larutan aqueous kan. So kenapa? So you have to mention sebatian PO mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. So dia mempunyai ion-ion yang bebas bergerak dalam semua keadaan ke? No, not at all. Dia hanya mempunyai ion-ion yang bebas bergerak dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sahaja. So you have to say lah that mempunyai ion-ion yang bebas bergerak
This is your explanation lah kenapa dia boleh konduksikan dan tak boleh. Okay, bergerak manakala. Okay, manakala you have to go to sebatian RO2 lah. So sebatian RO2 ni adalah sebatian covalent, betul tak? So you have to mention that manakala sebatian RO2 dia tidak ada ion yang bebas bergerak, ataupun in other words we can say dia bersifat neutral. Kenapa? Sebabnya semua yang ada tu molekul. Sebab tu covalent kan, semua dalam dia molekul, bukan ion. So that's the only reason lah. So you can say sebatian RO2 wujud sebagai molekul yang tidak membawa charge. You can tell this, yang tidak membawa charge. So kiranya dia molekul tidak membawa charge, so dia tidak bergerak lah. Tu maksud dia. So please hafal this reason betul-betul tau, sebab ini you akan banyak guna dalam your exam. Okay, so please pay attention lah this part. So please fahamkan betul-betul sifat sebatian ion dan covalent. Ini memang akan membawa markah yang banyak lah dalam exam, to be honest. Okay, so settle soalan ini. Kita masuk soalan terakhir untuk video kali ini, which is soalan yang melibatkan oksida. Okay, so macam tadi sama juga, ini pun melibatkan oksida, tapi oksida P dan juga oksida R. Okay, so sekejap Okay, so untuk set tindak balas melibatkan oksida P dan oksida R yang dimasukkan ke dalam dua larutan yang berbeza, campuran larutan dikacau dengan rod kaca. So set 1, set 2, set 3, set 4. Okay, so oksida P ini kita letak dalam larutan natrium hidroksida, tiada perubahan. Oksida P dalam asid hidroklorik, dia ni larutan tak berwarna terasil. Oksida R dalam natrium hidroksida ada larutan tak berwarna terasil. Tapi kalau oksida R saya letak dalam asid, tiada perubahan. So maksudnya oksida R ni dia boleh bertindak balas ke dengan asid? Tak boleh, sebab tu tiada perubahan. Sama juga yang ni pun tak boleh bertindak balas. So ni pun tiada perubahan. So you have to fahamlah ini apa dan apa. So kalau dia tak dapat dah bertindak balas dengan natrium hidroksida, kiranya itu adalah oksida apa you rasa? Cuba teka. Itu adalah oksida apa? So jawapannya, kalau dia tak boleh nak bertindak balas dengan oksida, dia tak boleh bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida yang bersifat alkali, maksudnya itu adalah oksida base sendiri. Sebabnya kalau you letak oksida base dalam larutan natrium hidroksida, memang dia tak bertindak balas. Sebab base dengan base kan, memang no reaction. Kalau you ada base dengan base dengan acid, mesti ada reaction. So in that case, oksida P ni you tengok kat sini tak ada perubahan. Tapi untuk set 2, when you letak dalam acid, dia ada perubahan, iaitu dia menghasilkan larutan tak berwarna. So maksudnya oksida Pu ni adalah oksida base. Betul. Okay, so kalau oksida Pu oksida base, apa pula oksida R? Oksida R sama juga, dalam larutan yang bersifat alkali dia menunjukkan hasil, tapi dalam asid dia tak menunjukkan hasil, which menunjukkan ini adalah oksida asid. Sebabnya oksida asid hanya boleh bertindak balas dengan base. Nampak tak? Ni knowledge yang you perlu ada. Okay, you kena faham lah. Okay, ramai misconcept benda ni. Dia selalu kata, oh kalau dia oksida base, dia boleh bertindak balas dengan alkali. No. That's totally wrong. Kalau dia oksida base, dia hanya boleh bertindak balas dengan asid. Kalau dia oksida asid, dia hanya boleh bertindak balas dengan base. Faham tak? Tu maksud dia lah. Okay, so first dia kata terangkan sifat oksida P dan R berdasarkan pemerhatian Rajah 9.2. So you have to bagi pemerhatian and then you have to bagi tahu apa dia. Okay, so saya start dengan oksida P dulu lah. Okay, so oksida P. Okay, so first oksida P saya bagi tahu apa dia. So oksida P ni dia bersifat apa? Dia bersifat base. So you can say oksida P ialah oksida base, atau no, you can say oksida P ialah oksida base. Ataupun you can say oksida P ni, you can say two way lah. You can say either oksida P ialah
sejenis oksida base, ataupun you can say oksida P bersifat base. It's up to you lah, you nak kata macam mana. Okay, so macam saya, I would say oksida P bersifat oksida base. Okay, so kenapa I have to terangkan kenapa dia bersifat oksida base? Itu another one your mark. So we have to say oksida P ni, pemerhatian je tau, soalan ni memang bonus. So you have to say oksida P boleh bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okay, you can say that. Okay, sebab itulah pemerhatian you. So you have to relatekan your jawapan dengan your pemerhatian. Boleh bertindak balas dengan asid hidroklorik, namun oksida P tidak dapat bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. So you have to say that lah. Yang ini antara point yang paling penting yang you have to say. Natrium hidroksida. So point ni sangat penting lah untuk you mention kat sini. So kalau you dapat mention point ni, you akan dapat 2 markah lah. Okay, so ni 1 point, ini point kedua. So point ketiga, you have to tell about oksida R pula. Oksida R you ni dia dapat bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida kan. So dia bersifat oksida asid. So you have to say that lah. You can say either dia menunjukkan sifat asid or bersifat oksida asid. You can do that lah. Okay, so macam I kata oksida R bersifat, ataupun I can say ialah oksida asid. Okay, kenapa saya kata dia ni adalah oksida asid? Okay, kerana dia ni boleh bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida, tapi tidak dapat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Dia terbalik pula. Okay, so I copy paste je benda ini. Copy paste kat sini lah. Okay, so ubah sentence ini. Okay, you say ini oksida R boleh bertindak balas dengan siapa? Dia oksida asid kan. So you have to say dia boleh bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida, namun namun oksida R tidak dapat bertindak balas dengan asid hidroklorik. So that's the answer lah. Okay, so I rasa I dah bagi penerangan yang sangat lengkap untuk this part. I hope you faham lah. Okay, mesti ada student yang tanya, cikgu, kenapa dia bukan oksida amphoteric? Okay, kalau nak kata dia oksida amphoteric, dia perlu bertindak balas dengan dua-dua. Dengan NaOH pun dia bertindak balas, dengan asid hidroklorik pun dia bertindak balas. Yes, then itu oksida amphoteric. Macam in our current case, dia tak ada yang bertindak balas dengan both of them. So no need to consider like that lah. Faham tak? So this is the final answer lah untuk soalan ni. So macam mana kita bagi markah? So kita akan tanda macam ni. Okay, saya tunjuk untuk setiap satu soalan lah, supaya you guys ada a brief understanding and tahu mana nak dapat markah. Okay, so saya pergi kepada soalan paling atas. Yang ni saya dah mention. Yang nombor 2 ni, okay, nombor 2 ni mana dia? Dia kat sini kan. So 2 markah dia, markah pertama untuk formula bahan dan hasil yang betul, dan markah kedua untuk persamaan kimia yang seimbang. But in this case, memang persamaan dia seimbang, so markah kedua tu bonus lah kiranya. So kalau you punya formula bahan dan hasil betul, automatic you akan dapat markah kedua. Okay, soalan C ini pula 5 markah.
So 5 markah itu dan dia dah kata perbezaan. So when dia dah kata perbezaan, you wajib ada perkataan perbezaan, which is perkataan manakala. So first dia kata bezakan dari segi takat lebur kan. So you have to say lah, takat lebur siapa tinggi, takat lebur siapa rendah. So you buat it in a comparison sentence, you akan mendapat markah pertama. Kat sana itu akan membawa your first mark. Okay, and then your second mark. Okay, sekejap lah, letak macam ni. Okay, so make sure ada perkataan manakala. So tak ada perkataan manakala, memang kita akan deduct your marks lah. Okay, then your second mark, you compare daya tarikan elektrostatik yang kuat dan RO2 mempunyai daya tarikan van der Waals yang lemah. Pastikan ayat dia lengkap and you compare aspek yang sama. Jangan pula you pergi compare daya tarikan dengan haba pula, which is totally wrong lah. Kalau you talk about daya tarikan, make sure PO you talk about daya tarikan dia, RO2 you talk about daya tarikan dia, supaya you punya markah tak hilang. Okay, ni akan membawa markah kedua. Dan markah ketiga, you have to talk about the haba, right? So you kena pastikan haba punya point tu betul and dalam bentuk perbandingan. So dalam bentuk perbandingan, point dia betul, dia dapat markah ketiga. So macam ni lah kita bagi all the 3 marks kat sini. And lagi 2 markah kat sini. First mark kita akan bagi, which is markah keempat, kita akan bagi when you mention yang boleh mengkonduksikan arus elektrik, yang mana tak boleh mengkonduksikan arus elektrik. So contoh kat sini saya letak perkataan mengalirkan arus elektrik. You tak nak you letak perkataan mengkonduksikan arus elektrik. Boleh juga. Saya accept juga sebab dia benda yang sama saja. Kata kerja untuk arus elektrik ada 2. Either mengkonduksikan atau mengalirkan. Both of them benda yang samalah. So tak perlu nak bergaduh untuk tu. And then sebab ni kena betul lah. Okay. And then soalan bawah pun sama juga. You bagi tahu dia bersifat apa, 1 markah. And you bagi tahu pemerhatian. Sebabnya dia kata berdasarkan pemerhatian. So pastikan you relatekan pemerhatian, apa yang you nampak in the experiment dalam penerangan you. So ni satu, ni satu, ni satu, ni satu. So macam ni lah kita akan bagi all your 4 marks untuk soalan ini. So saya harap all my penerangan adalah jelas, lengkap dan mudah difahami. Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang you tak tahu ke or kurang faham. Tapi kalau you tak faham or you ada apa-apa yang you nak tanya, feel free to ask in the comment box. Okay, so saya akan jumpa you dalam video seterusnya, yang mana kita akan membincangkan soalan untuk bab termokimia pula. Tapi soalan dia bukan sekadar termokimia aja, dia pergi kaitkan dengan garam juga. So please fahamkan betul-betul lah soalan ini and pastikan sebelum watch my next video, you dah siap menjawab soalan ini and then watch the video, supaya proses memahami soalan itu sangat mudah untuk you. Itu sahaja daripada saya for this video. Thank you and bye.